Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak kepada semua. Alhamdulillah kita panjangkan umur dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang mulia kali ini. Bulan Ramadan mengajar kita tentang erti kesabaran dan juga ketakwaan. Nilai-nilai ini bukan sahaja penting dalam kehidupan seharian tetapi juga menjadi landasan utama dalam melaksanakan segala tanggungjawab yang digalas. Sebagai warga kementerian, saya harap kita dapat terus komited dalam memastikan keterjaminan makanan negara melalui pelbagai inisiatif dan kerjasama strategik. Komitmen ini bukan sahaja demi petani, nelayan dan peternak tetapi juga demi memastikan setiap keluarga di Malaysia memperolehi makanan yang secukupnya, selamat dan juga berkhasiat. Di bulan yang mulia ini juga marilah kita pertingkatkan amalan, kukuhkan kerjasama dan terus bertindak dengan penuh ikhlas dan bertanggungjawab dalam apa jua tugasan yang diamanahkan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa di dalam bulan Ramadan kepada semua. Semoga amalan kita diterima dan kita terus diberi kekuatan dalam menyumbang kepada negara. Sekian, terima kasih.